Ini adalah kisah inspirasi seorang ibu dan pesara guru. Bermula membina bisnes Public Gold pada tahun 2013 pada usia yang agak lewat. Tidak mahir IT, cetek ilmu kewangan. Namun dengan tekad yang kuat daripada bimbingan mentor dan berada dalam circle G100 Network, beliau bangkit. Hari ini, Ustazah Nur Azah telah memimpin empire lebih 70,000 penyimpan emas dan berjaya capai impian yang dulunya dianggap mustahil. Kini beliau bebas memilih masa, dapat menemani suami dengan penuh kebahagiaan dan melahirkan ramai leader yang kita hormati. Antaranya adalah Tuan Sharif Jamil serta ramai lagi dealer yang berkepimpinan. Saya berpeluang mendengar sendiri kisah perjuangan beliau serta rahsia kejayaan figura inspirasi ini. Ia telah mengubah perjalanan hidup beliau. Beliau adalah Tustazid, founder Master Dealer, Ustazah Nur Azah. Saya Nur Azah Ahmad, double Tustazid FMD. Dahulu saya seorang guru, kini saya sepenuh masa dan dapat menjaga suami yang sakit sambil buat bisnes Public Gold. Sebelum Public Gold, saya mencari bisnes yang boleh dibuat dari rumah. Pencarian saya berhasil apabila saya menemui blog zulkifli.com yang syarat dengan ilmu emas dan kewangan. Saya mula menjadi dealer pada tahun 2013. Hari ini selepas 12 tahun, saya mencapai FMD, membina empire lebih 70,000 orang, menikmati percutian VIP, mencapai time freedom dan financial freedom. Saya akan terus berjualan bisnes dan wariskan bisnes Public Gold kepada anak cucu, insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Dostem, Tuan Zulkifli Syafiee, Mahapuru, Syukar Hashim, staf Public Gold dan tim G100. Dan jika saya boleh dapat kejayaan ini, saya yakin tuan-tuan semua pasti boleh dapat kejayaan yang lebih hebat. See you at the top.